Alright, so kita sekarang baru je keluar daripada check-in luggage. So ni dekat bahagian kawasan domestic terminal. So this is my first time dekat sini. So dia agak mengelirukan lah, sebab setiap flight, maksudnya macam kat sini ada Jetstar, ada Virgin, dia punya tempat tu lain-lain. So macam dia tak berkumpul semua dekat satu tempat. So contoh macam Jetstar ni, kita kena naik atas, kalau kat atas, kat bawah sini. So dia mengelirukan sikit. Sebab kita datang awal, so tak adalah kabut-kabut sangat. Alright, so hari ni 24 Jun 2026, and kita akan jumpa family kita. But the special part is, kita jumpa dia orang dekat Melbourne. So lama kita tak buat holiday vlog. So let's check it out, apa yang kita akan buat sepanjang holiday ni. Let's go. Okay, so sekarang ni kita dah jumpa dah family kita. And tinggal total berapa beg lah total? 2, 4, 6, luggage 10 guys. 12 campur luggage lah, campur. Lepas tu ada 7 orang. Orang tu pun tak yakin tau kita boleh muatkan ni. Tapi berkat ni kita boleh. Okay, kita naik. Kita buat house tour. Mana naik? Boleh bila naik? Alright, so ni first meal Melbourne guys. dekat mana ni bang? Dekat mana? Now we are in Melbourne. This is what we call biryani Melbourne. Only in Melbourne. So Isi. okay, semua dah kelaparan waktu ni, baru turun daripada flight. So let's go. Alright, so sekarang ni kita berada dekat DFO South Wharf ke Wave ke not sure, dekat Melbourne. So dekat sini tempat dia lebih kurang, kalau dekat Malaysia lebih kurang macam factory outlet, GPO, Genting Premier Outlet ataupun Johor Premier Outlet macam tu. So dia jual-jual barang-barang branded, tapi harga factory, harga gudang. Ada 50% discount, ada 30% discount. So ni antara tempat kalau nak shopping dekat Melbourne. And this is our first day, kita nak habiskan duit. So okay, so setelah penat kita seharian kita kat luar, sekarang jam lebih kurang pukul 7, kita baru sampai dekat homestay. So plannya asas sebenarnya malam ni kita nak pergi winter night market, tapi semua dah macam kelepakkan. So maybe kita akan relax-relax je kat rumah. Jom kita buat house tour. Jom. Uish, besar tak? Uish, besar gila. Luar ada apa be? Ada kolam ah? Nak tengok view luar. View luar ada view ke? Ada. Tak ada. Ni boleh tengok kat luar ni. Tahu nampak ke tak? Oh, so boleh lepak-lepak lah kalau pagi-pagi ke mana. Okay. Nanti kita akan cut, kita akan tengok kat atas tak. House tour kita kat sini overall memang berpuas hati. Alright, so hari kedua kita dekat Melbourne. So hari ni kita betul lah lebih kurang pukul 10, kita nak pergi dulu Queen Victoria Market, yang mana dia orang cakap kat situ kalau beli buah ke apa murah. So kita akan pergi situ sekejap, and then after that kita akan terus berangkat, kita akan pergi ke tempat ski, iaitu dekat Mount Buller.
Tapi dia orang cakap snow tak ada. So maybe ada yang snow buatan je. Tapi kita tengok macam mana harap-harap terus haji ke apa kan. So let's go. Okay guys, so sekarang alhamdulillah perjalanan kita jalan dengan lancar. So pada pagi ni, yang korang lihat sekarang di belakang ini adalah the famous Queen's Market Victoria guys. Salah, Queen's Victoria Market guys. Di mana kat sini orang semua cakap barang-barang kat sini semua ada yang murah, ada yang bermacam-macam lah orang komen. So kita pun tak tahu apa yang ada kat dalam ni. So nantikan je lah apa yang tu. Mungkin kita akan tunjuk sikit-sikit ataupun mana tahu kita pulang dengan banyak beg lepas ni. Kita tak tahu. Let's go. Okay, so apa tangkapan yang pertama? Shopping bag. Dapat apa? Pergi shopping, beli shopping bag. Tanya. Alamak, kena sangat. You guys can see it sebab korang tak beli. Korang tak ada. Ada sih. Alright, so sekarang ni kita dekat Queen Victoria Market. Okay, sampai jalan. Okay. So, sekarang ni kita dekat kawasan bahagian basah, which is ada seafood, ada daging, and harga dia pun boleh tahan lah, tak ada cakap murah sangat, tapi tak mahal sangat lah. Yang penting dia meriah, ada banyak dia seafood, dia soto kulit. Are you able to clean? So nanti kita tengok lagi apa ada kat sini. Mungkin kali ni kita tak beli apa-apa sangat kot. Kita just tengok-tengok je dulu. Ada sashimi lah. Sama. Okay, naik. We can try that. Oh. Fun fact guys. Kat sini ada jual kangaroo. Yang fun fact about kangaroo adalah kat Australia ni populasi kangaroo lagi banyak daripada populasi manusia. Kangaroo pelik. Thank you. Have a nice one. Ya. Sekarang kita berada di Victoria Market to try the fresh oyster here. Okay. Sekarang kita try. Okay, the oyster look quite fresh. Okay. Ada put some sauce. Salad. Lemon. Oh. Oh yeah. So good. Fresh ke? Rasa fresh ke? Okay. This is our meal dekat Queen Victoria Market. Kita beli daripada kedai Asian Street. Sedap daging dia. And daging waklu.
kita ada lagi 1 jam 5 minit untuk kita hanya sampai ke tempat yang untuk kita pasang chain kereta je. Belum sampai tempat ski lagi. Agak-agak banyak kita snow dekat atas. Kalau agak-agak lah. Kalau agak-agak tak banyak. Tapi kalau harapnya banyak lah. Let's see how it goes. Okay, so sekarang kita dah berada di High Street. So sini macam ada kawasan on the way nak ke Mambula tu, macam ada satu kawasan pekan. Kat sini lah kita akan sewa kita punya wheelchair. Yang mana wheelchair ni compulsory kalau kita nak naik kat atas. Kalau tak pakai nanti boleh kena kedendaan. Tapi kita tak sure sebab kat atas tak ada snow. So we still need to rent the chain. So kita tengok macam mana. Nak pakai semua macam tu. Macam tu kau ni. So sekarang kita dekat ski apa nama? Abang dengan ayah dengan adik boleh Park rental Boleh. chain Masuk dalam air. rumah ada toilet tak? Datang kat dalam ada toilet. So kat sini kita kena untuk sewa rantai untuk kereta. Kita tengok kat internet tempat ni macam lagi murah, tapi not sure lah. This is fun. Disconnect at the top, push the yellow side in. Disconnect. Yellow. Passes behind the tyre. So ni adalah perjalanan bengkok-bengkok sepanjang naik ke Mambula tu. So daripada tempat entry tadi sampai nak ke atas tempat parking lebih kurang 14 km. So dia cakap kita tak perlu nak pasang chain tu. Yang penting ada je carry baby. So tak dapat nak experience nak pakai. Alright. So sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan tempat parking, overnight parking punya tempat. So sekarang ni suhu lebih kurang berapa bang sekarang? Sekarang suhu berapa? 9. 9 ataupun 8 darjah Celsius macam tu. So kita orang tengah tunggu taxi ride share sebab daripada sini nak naik ke atas kita tak boleh naik kereta kita. Dia ada macam special pengangkutan kita ya untuk sampai ke atas. Sekarang kita tengah tunggu dia datang. Masih lagi sejuk tu tak sejuk, tapi snow tak nampak macam dia akan turun. Okay, mulut dah keluar asap kau nampak? Tak nampak kan? Okay, so ni adalah bag-bag kita yang kita akan bawa. So total of 7 orang. So macam mana kata-kata sikit? Sejuk ke tak? Sejuk. Kalau tak pakai ni boleh tahan? Tak boleh. Tak boleh, memang sejuk lah. Pakai pun tak boleh. Pakai pun tak boleh, tak tahan lah. Tak. Saya cakap. Wah. Wah. Ayah. Wah. Ayah nampak macam atlet ayah. Atlet bola. Dia punya pintu masuk dia apa? Ini dia punya pintu utama dia kanan. Mana ni? Okay, so kita dah sampai ke rumah stay kita guys yang berada di ski. Okay, seperti yang korang tengok sekarang, kita sekarang stay di Glacier Chalet. Dan chalet lama kita orang dah chalet ke-6. Okay, bila korang masuk, kita masuk. Inilah pemandangannya guys. Okay. Oh, sebelum tu, ni tempat ni kita boleh letak kasut kita di luar. And then dia bagi kita yang ni free. Dia boleh Tunggan kot. Ha?
Tumbungganan ke Tubunggan nama dia? Tak Ni nama dia. Tak tahu. Ni nama Slope. Okay. So, mari kita masuk. Masuk dulu. Okay, di dalam ni tidak dibenarkan kasut ya. Okay, kalau korang ni atas. Okay, ini adalah rumah kita guys. So, rumah kita boleh fit 14 orang. Ni dia dalam ni. Kita ada macam-macam, kita ada peti ais, biasa peti ais, kita ada oven, microwave. Kita ada washing machine guys. Dishwasher. Dishwasher guys. Ada coffee maker. Ada coffee maker macam biasa. Di sini semua orang suka kopi. Okay. Dan ini dah kita ruang tamu. Kalau tengok itu api yang sebenar guys. Atas tu yang api yang sebenar. Atas ni api sebenar. Api dia transfer ke bawah. So, So ni like macam heater yang the real heater lah. Yang pakai api yang uish. Habis bateri. tak lah, dia terbati lah. Okay, sorry guys. Aduh, sorry guys, baru pakai guys. Okay, kita dekat sebelah habis masa. Okay. Nak keluar nak jalan luar. Okay. Ini adalah kita punya balcony guys. Okay. Untuk malam kita tak nampak lah, tapi ini ada pemandangan kita daripada Ya, luar. kita akan buat lagi esok pagi. Okay. So sekarang kalau korang tengok, itu adalah tempat makan. Kita boleh order direct guys. Kalau makanan-makanan sini kita ada, selain daripada ni kita ada macam roti-roti, pizza-pizza juga yang boleh order daripada rumah kita. I think that's all yang kat bawah ni. Jom kita naik atas. Tidur atas. Itu aku di sini je lah. Itu biar sebab dia double bed kan. Dia ada double bed dengan double decker. Alamak. Alamak. Ada orang. Tak apa, bilik ni kita nantilah. Alright. Okay, so kita total ada berapa bilik bang? Kita total ada 3 bilik. Okay, ni bilik yang pertama, which is the queen's bed. Ada satu queen. Lepas tu ada ni lah, rope-rope semua tu. Okay, dan ini adalah bilik kedua kita. Double decker, kita ada 2 double decker. Seorang boleh tidur satu untuk siapa-siapa yang suka tidur double decker. Hi, say hi to the camera. Say hi, bukan tu senyum. Okay, ni adalah bilik. Boleh masuk ke? Okay, ni adalah bilik ketiga kita. Ada satu double decker, satu bed dan juga kita ada toilet di dalam ni. Oh. And kalau korang nak tahu dalam toilet ni ada heater guys. Di dalam toilet ada heater guys. So siapa-siapa yang mandi lama dalam bilik air yang biasa tunggu air sejuk tu, Ini tempat sesuai untuk awak. Lepas ni kita ada toilet kita yang kedua. Ini adalah tempat mandi kita. Tempat mandi. Jamban tak ada kat sini. Tak ada heater kan? Tak ada. Oh, Ini tempat yang korang sesuai. Tak ada lah. Ini dia dalam ni lah. Dan ini adalah toilet kita guys. Seperti biasa, dia ada bidet. So total ada 1, 2, 3 bilik. 3 bilik, Dalam 14 katil. dalam tu kita boleh muat sehingga 14 orang duduk dalam ni, betul? Betul? Okay. Jadi Angle. jadi tempat ni memang sangat sesuai kalau korang nak buat family yang besar. Tapi mungkin kalau korang pergi sikit-sikit orang kurang sesuai. Tapi kalau korang pergi large family, better korang book tempat ni. Sebab dia punya orang yang in charge pun sangatlah friendly. Even though kita datang dah malam, tapi dia still macam layan kita orang je. So still good. So tengok, tak tahu apa malam ni kita nak buat. Discount intern. Oh, by the way. Oh, by the way, lupa. Sebab kita join kat tempat ni, kita boleh dapat 50% discount of the rental equipment lah, apa pun dia rental lah. Dekat Sir James Chalet, something like that lah. So, hari ni kita santai-santai dulu, esok baru kita Perjalanan ke village. Perjalanan ke village tadi kata mengambil masa lebih kurang 5 minit dengan jalan kaki. Betul tak betul, kita tak tahu. Tapi tengok kalau malam ni kita rajin, kita pergi jalan-jalan. Kalau rajin. Okay, so malam ni relax-relax. Esok kita akan main ski. Right. Okay. Alright. So sekarang kita tengah buat dinner untuk makan malam dekat bahagian Kita goreng ski nasi resort. malam ni. Nasi goreng. Nasi goreng guys. So kita buat daripada
Scratch. Crash. Bukan, kita ambil instant je. So ni Mira punya. Ni apa? Dari kampung. Jangan kamu masuk kampung ah? Masih bandar. Guys, so sekarang ni kita ada masa sikit untuk hari ni, masa yang lebih hari ni. Kita akan buat sedikit adventurous, kita buat sedikit exploring guys. Di mana kita akan jalan-jalan daripada rumah kita ke tempat ski. Kalau korang tengok di belakang, inilah jalan yang kita lalui malam ni. So tempat dia agak gelap. Kita pun tak tahu kita gerak ke mana, apa ada kat sana semua kita tak tahu. Tapi ya, life must go on. Marilah kita explore sama-sama guys. Okay, so sekarang kita telah tiba di main entrance Mount Buller guys. Seperti yang korang lihat di belakang ini. Inilah main entrance of our Mount Buller guys. So hari ni, malam ni kita riki-riki sahaja. Dan masa esok kita akan naik di sini, kita akan main kat sini. And hopefully tomorrow miracle by miracle by miracle will happen guys. Kita harap esok saja akan datang. Dan pada masa sama, kalau korang tengok sini ada beberapa lah building dia, seperti tempat sewa ski, bangunan dia tu, bawah ni tu semua. So kita pun tak berapa tahu apa yang ada kat sini. Katanya ada restoran, ada tempat makan semua. Jomlah kita explore sama-sama. Let's go. Okay bang. Okay. So seperti yang kita janjikan, kita akan tunjuk kita hotel kita pada siang hari, hotel kita ni. So inilah rupa hotel kita di luar. Okay. Nama kita adalah Glacier Chalet. So dalam ni ada beberapa bilik, ada sampai 6 bilik. Tapi korang jangan risau, nampak je macam bilik-bilik kecil ni, tapi sebenarnya satu bilik tu ada 2 tingkat guys. Sebenarnya dia sangat besar. Dia sangat comfortable, boleh isi 14 orang, ada isi 12 orang, ada isi 8 orang. So untuk sesiapa yang nak pergi ramai orang, I guess sini adalah salah satu choice lah untuk pergi. So kalau korang nak pergi sini, korang boleh refer saya. Refer code ada di bawah. sekarang kita nak ke mana ni? Okay, sekarang dah tiba harinya untuk kita try pergi main ski, main snow. Sebab semalam gelap and tak buka apa-apa, tak sempat nak main. So hari ni kita akan start main. And tengoklah macam mana nanti, kita pun tak tahu kita nak pilih apa semua, macam mana dia punya harga apa semua. So ikut rapat dengan kita orang, we'll show you guys. Let's go. Apa yang abang bawa tu? Itu apa benda tu? Oh, ni dah explain semalam tapi tak pasal Okay, explain lagi. sekali. Tadi semalam orang dah lupa. Oh, tadi orang dah lupa. Okay, rasanya dalam video yang sama tapi saya explain lagi sekali. Ini adalah tambolin. Bukanlah. Apa? Tambungan kot. Tambungan. Something like that. Tombon. So ini adalah, ataupun perkataan kita panggil snow sled lah, snow sled ataupun slope. So kita duduk atas ni dan kita boleh pegang tali ni, kita duduk macam main gelongso. Biasanya ni kita akan main di tempat yang lain sebab dia tak boleh campur dengan orang-orang main ski snowboard sebab sangat berbahaya. Tapi kita tengok kat sini macam mana dia punya style dia nanti. So let's go guys, kita tengah banyak bukit sekarang ni. I'm sorry, I'm out of breath. I'll see you guys later. Kita tengah rental tempat snowboard kat sini. So biasanya korang naik di depan, dia tengah check saiz kaki kita. Okay, let's try this one. So with some of these, make sure there's nothing in the shoe. Yeah. Because they're all brand new. Alright. Okay. So they've still got. So pull out, down, click back in. So now you can put this. Other foot. This one. Your left foot. Sorry. Sorry. Push it inside. So you want to pull the tongue forwards. Okay. That. You want to try and make sure that's outside. Okay. Yeah. So I'll put your Did you hands want a little bit. Ski pants. How much for that?
Mana tanya dia? Belum. 30. Is that included with the jacket? No. Just the pants? Jacket and pants is 62. Right, so kita dah arrange our snowboard gear, helmet, baju semua. So kita nak naik chairlift ni. Sampai ke atas, tapi kat sini satu tempat je buka. Satu sini je buka. Satu tempat main ski je buka. Patutnya ada banyak. Tapi sebab tak ada snow, ni je yang buka. But anyway, this is my first experience. Kita tengok how it goes. Bye. Kita nampak. So guys. Okay, tu lagi kalau kita kira naik. Ini kita nak. Ini depan macam apa? Tahu tak lihat? Rambut depan tu. Hai. Oh, you're really good. Thank you. Dia cakap bagi So kita dah naik video ke apa? 3 kali. 3 kali apa? Apa mau kita main? Chairlift eh. Tapi kita Dah pandai sikit lah. Pandai dalam 50%, 60%. Dah tak ada rasa jatuh lah. Tapi nak cakap pro belum lagi. Tapi jatuh tu mungkin datang. Berapa kali jatuh tadi? Tak terkira. Banyak sangat. Mana sangat sebab orang cakap fall is part of learning. So kalau kita tak jatuh kita tak belajar. Buat muka bangga sikit. So sekarang kita dah on the way balik daripada Mount Buller. Kita kat sini 1 hari je. Alright, so sekarang kita dah pulang kita punya snow chain, yang mana kita tak pakai pun langsung. So and then daripada sini kita akan bergerak lebih kurang 2 ke 3 jam balik semula ke kita punya Airbnb. So sekarang pun sign dah set, kau boleh tengok belakang tu dah mula kerja.
So harapnya kita sempat sampai lah sebelum betul-betul gelap. Yang mana macam mustahil lah. Tapi kita cuba. Kita hanya mampu merancang. Okay, let's go.